Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Anika Rushda binti Maisa dari SMK Bandar Baru Darul Aman. Pada pagi ini kita akan meneruskan tajuk locus dalam dua dimensi, iaitu bab 8. 8.1 Standard kandungan locus. 8.1 Standard pembelajaran. Selepas PDP pada pagi ini, kamu akan mengenal locus dalam situasi sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Maksud locus. Locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apakah maksud surihan? Surihan ialah jejak atau laluan yang dilalui oleh satu titik yang bergerak mengikut suatu peraturan. Titik ini akan membentuk satu bentuk geometri seperti garis lurus, bulatan, parabola bergantung pada syarat yang diberikan. Contoh locus. Garisan. Locus bagi kanak-kanak yang sedang berjalan di atas jalan raya seperti rajah di bawah membentuk satu garis lurus yang mengufuk. Contoh kedua, bulatan. Locus bagi titik-titik yang berada pada jarak tetap dari satu titik pusat ialah bulatan. Aplikasi locus dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita seharian, locus digunakan dalam sistem GPS, iaitu lokasi berdasarkan jarak dari menara. Yang kedua adalah reka bentuk taman, itu jarak yang sama dari dua tempat. Dan yang ketiga dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Seterusnya, Cikgu ada menyediakan sedikit latihan ringkas untuk kamu lebih memahami tajuk locus pada pagi ini. Soalan yang pertama, apakah bentuk locus bagi titik yang berada 3 cm dari satu titik tetap? Okey, titik tetap kita di sini mewakili pusat bulatan. Locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan. Soalan kedua. Lukiskan locus bagi titik-titik yang berada pada jarak yang sama dari dua garisan yang berselang. Okey, satu garisan MN kemudian berselang dan dia akan membentuk locus yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambung dua titik tetap. Dan soalan ketiga, lukiskan locus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. Okey, diberi garis AB, kamu dikehendaki melukis locus bagi titik X. Jadi locus yang terhasil ialah locus yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Okey, cikgu rasa cukuplah 3 soalan itu untuk kamu lebih memahami tajuk locus pada pagi ini. Okey, kesimpulan yang kita boleh buat daripada pembelajaran kita pada pagi ini ialah locus adalah satu laluan bagi titik-titik. Bila titik-titik itu bergerak, dia akan membentuk locus-locus yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu berbentuk bulatan, garis lurus dan juga lengkung. Sekian, terima kasih.